Aduh. Hai, Assalamualaikum. Adi di sini. Biasa untuk korang yang sedang menonton video kat channel Adi Jojo ni. Adi di sini sedang mencari parking sebenarnya. Sebab kali ni Adi nak pergi ke Bazar Ramadan. Dah kenapa datang sini pula? Aku nak cari kejap. Tak apa dek. Nanti kat layan kau. Aku cari parking loh. Later. Actually tak adalah susah parking kat sini. Banyak je, cuma ramai orang kan. Yang aku ni muka macam nak gaduh dah, kenapa nak pergi Bazar Ramadan je pun. Oh, aku tak buat topi. Oh, lupa dah situasi tu. So okay, bazarnya di depan sana. Kau nampak ada kemah-kemah tu kan. Jalan je lah. Aku pergi ikut orang je macam biasa. Ikut orang nampak kemah, aku pergi jalan. Sampai-sampai tu aku perasan dah, oh, ada sushi kat sini. Macam besar je punya banner sushi tu. Sushi pun boleh. Tapi aku masuk, tidaklah aku menyinggah, cuma tunjuklah bukti tu di negeri lain bukan Selangor. Okey, belah kiri tu sushi, tapi tak pusing pun. Pusing belah kanan dulu. Sebab belah kanan tu aku nampak lagi menarik, lagi ramai orang dan ada pizza. Oh, ada pizza. Aku rasa ni macam first time pergi Bazar Ramadan jumpa pizza. Awak nak pizza? Nak order macam mana? Boleh order sana. Okay, thank you. Aku memang nampak pizza, memang nekat nak beli ni. Dia order kat sini tau. Yang sana tu buat je. Lepas tu nampak ada ni sambal goreng. Tapi diorang kenal aku tau. Okay, ni ada menu dia, ada 6. Aku tanya mana satu best seller. She cakap, ni yang chicken bianca ni, best seller RM38. Aku nak order yang RM20 yang small tu. Tiada dek, di Bazar Ramadan tak ada yang small, hanya ada yang besar saja. Aku macam, boleh lah yang besar pembesar lah, sebab aku memang nekat nak makan pizza ni. Walaupun yang lain nampak sedap, tapi aku tu tak beli yang chicken bianca sebab dia kata best seller. Kakak percaya dek. Lepas tu dia tulis nama apa, then order je lah. Dan aku tengah usah ni menu apa lagi ada. Macam lagi banyak kat banner dia ni. Dah start jalan dah ni. Aku tengok ada mi kari ni macam murah. Lepas tu kan, keistimewaannya bazar dia berbumbung. So bila berbumbung begini, makanan dia nampak cantik, cuma dia gelap sikit lah footage aku. Makanan dia pelbagai juga yang aku tak jumpa kat sebelum ni. And then ada satu bahagian ni macam Chinese Muslim punya food ya. Bukan ni roti john. Nanti aku pergi balik kat roti john tu. Yang ni yang Rizwan Ong ni, dia laksa tengah bungkus. Homemade dumpling ni tak sure tak buka ke dah habis. Tapi macam laku keras lah. Awal je habis. Kedai-kedai yang jual lauk pun ada banyak pilihan. And then roti john pun aku nampak ada 2-3 gerai. Yang ni macam menarik. Macam je lah nak beli. Baru makan roti john video sebelum ni kan. So aku tengok dulu apa-apa yang aku rasa nak singgah. Kebab pun ada. Satu ni je aku rasa kebab, aku tak perasan. Tapi comel lah dia punya banner tu. Bawa martabak ni kuat ramai orang beratur. And then nasi, yang ni aku beli air lauk kat dia. Nanti sekejap lagi aku pergi. Dah tahu masa depan dah. Kat air masa depan dek. Mr. Yogurt ni aku nampak menarik. Air dia bagai-bagai kan. Cuma aku tak beli sebab kat KL pun ada. Aku pergi Negeri Sembilan nak cari lah something yang lain kan. Ni aku beli kat KL, nantilah video akan datang. Nasi telur ayam berempah crispy. Yang ni bau dia wangi tau, ayam dia masa goreng tu. So kalau aku lalus tu, mesti je nak singgah. Bazar Ramadan ni kan berbumbung. Satu je lah masalahnya, bila dia goreng murtabak ke, bakor, sate ke apa semua, asap-asap semua kat dalam ni. Aku rasa bau asap dah weh aku jalan tu. Oh ni nasi kaumak aku tengok adik. Oh sedap nampak. Tapi tak boleh nak beli sebab aku dah ada something yang heavy, which is pizza. Selalu aku ambil something heavy. Lepas tu tepi-tepi tu side dish lah. Macam something yang aku tak jumpa lagi ni. Aku nak beli tapi tak jumpa lagi. Sebab nampak nasi-nasi macam nasi kenduri, nasi minyak. Sedap tapi sabar. Dah ada pizza, tak boleh. Sabar dik, sabar. Air balang dia banyak juga kedai-kedai yang menjual pelbagai jenis air balang. And then okay, yang ni ada cucu udang. Aku macam sedap ni cucu udang. Minyak dia pun bagus. Dia tak pakai minyak hitam. Kat sini aku nampak kedai-kedai dia punya kuali minyak tu tak hitam dek. Tapi sabar. Untuk tatapan dulu. And then kat sini kalau korang cari ikan bakar, dia ada pelbagai jenis ikan bakar yang memang dia bakar kat situ. Ini pun antara penyumbang kenapa baju aku berbau. Sebab asap-asap dia tu kan. Dia punya asap-asap dalam keadaan membumbung. Tak boleh bawa Mira datang sini ni. Bising perempuan tu lagi. Oh ya, Apam Balik dia pun ada beberapa gerai juga yang menarik perhatian, memandangkan. Sebab kakak suka Apam Balik dek. Tapi sabar, aku nak pizza tu je. Aku punya iman tu kuat kat pizza tu je. Aku dah spend kat pizza tu dah banyak. Pizza tu pula besar macam mana. Sabar. Ayam palsu. Ini pun aku tengok je ayam palsu. Aku tak nampak lagi ayam palsu kat bazar sebelum ni. Kenapa tempat aku pergi sebelum tak ada ayam palsu Bukan dia menu wajib ke kalau bulan puasa? Use selera Kelantan. Nasi kari, nasi daging, nasi kabu macam biasalah. Lepas tu yang ni roti john. Roti john lagi banyak juga yang gerai roti john. Kenapa aku cari roti john yang aku jumpa kat TikTok? Tak ada kat sini. Ada roti john selambak ke apa nama dia. Tapi aku cari kat sini tak ada. Tapi roti john ni ramai dia orang berata, pelbagai bangsa, which is sedap sebenarnya. Tapi kakak tak sanggup. Takut jadi macam yang berata 10 minit tu. So tak apalah, kita pergi cari kedai lain. Dah habis sampai hujung ni. Okay,
tak nak kena second round. Ini actually banyak kali tau aku round dalam ni. Sebab aku tak tahu nak beli apa. Banyak pilihan yang menarik. Mr. Churros, tak apa. Yang ni kalau bukan bulan puasa pun ada. Kalau nak yang budget, kat tempat akak ni ada jual nasi lemak RM1 dan juga ayam goreng dia tu RM1. So kalau makan nasi lemak ayam goreng baru RM2. Murah apa. Ayak balang ni pun menarik. Dia banyak pilihan dan dia dah bungkus siap-siap. Ya aku satu perasan kat sini banyak air balang yang dia bungkus, bukan dalam cup. Ni murtabak. Ini pun kuat ramai orang. Tapi tak apa. Kena pas dulu murtabak. Next video lah. Aku tahu bila. Okay. Kat samosa nampak menarik. Sebab dia goreng dengan minyak yang baru. Okay, cuba dia biarkan dalam tu. So nanti berminyak lah kot samosa dia. Roti jala. Sini freshly made. Selalu kita jumpa dah siap bungkus macam dalam bekas tu kan. No. Ini kalau nak cara-cara proses membuat roti jala. Yes, try. Aku macam nak beli tapi aku tak beli. Macam nak beli tapi tak beli. Banyak sangat. Dia macam banyak pilihan aku macam nak beli tapi tak beli. Memikirkan relevansi dan kapasiti perut aku lah. So samosa ni aku beli. Kedai ni curious betul aku. Ramai orang. Aku pun ke depan. Aku tengok apa dia yang dia jual ni. Ramai sangat ni. Rupanya jual kuih dek. Tapi ramai peminat je. Maknanya kuih dia sedap. Kedai ni berada tu tengah kepik Popia Big Mac. Macam nak beli tapi tak beli jugalah. Macam biasalah. Sebab aku fikir dah ada pizza, dah ada samosa pula dah. Tak nak bazir kalau boleh. Ramadan aku pula makan buka puasa je. Sahur lah tak makan dah. Minum air je. Okay, depan ni ada kedai ayam golek. Aku akan beli ayam golek tapi bukan hari ni lah. Ini lagi satu gerai roti john. Cuma yang next gerai ni kunafa. Menarik sikit. Dia jual kunafa macam kunafa panas-panas macam tu. Dia baru buat. Tapi itulah tak belilah pula. Tapi kalau siapa nak kunafa, korang boleh cari kat sini lah. Samosa, popia, ini biasa. Beberapa kedai ada. Yang murtabak pun ada beberapa juga. Tapi itulah, murtabak kan memang wajib buka puasa. Kau akan cari murtabak. Tapi aku tak makan lagi murtabak tahun ni. Lauk-lauk, pauk. Yang ni dia bungkus siap-siap. Satu bekas tu RM10. Okey apa, harga dia RM10. Ada ikan patin, udang dan sebagainya lah. Tempting juga. Tengok tu, siap ada ketam lagi. Ini kalau korang mencari, bajet lah RM5 yang bungkus mi goreng, nasi goreng, Maggi goreng RM5 tu. Ini je nak buat kuih tiaw tu. Kalau nasi biryani ni masa ni aku nak pergi beli lauk saja. Tapi cakap lauk kena tunggu sampai. Sebab habis stok macam tu. Aku cakap tak apalah, pas lah. Pergi cari lauk tempat lain. So aku pusing. Tapi tak jumpa lauk yang aku nak beli. Yang ni nachos. Loaded nachos RM10. Tapi dia letak asing. Yang ni macam menarik juga. Macam lah tak beli jugalah kan. Sausage ni pun pelbagai. Okay. Kenapa aku macam banyak singgah Bazar Ramadan kali ni. Bazar Ramadan sebelum ni cakap tak singgah sangat. Okay, roti john premium ni agak ramai orang dan macam sedap untuk dibeli. Dia ada wrap juga. Tapi harga dia pun okey. Tapi cuma aku tak beli. Itu je lah. Itu dia nak cakap ni. Okay, next kita tengok dekat gerai murtabak. Ni murtabak Kelantan tak silap aku nama dia. Lepas tu ni sini aku beli air mango tu yang warna kuning ni. Sebab dia kata ni best seller. Air mango RM5 must try our signature. Aku nak beli hijau tu tapi sebab best seller dia yang kuning, beli yang kuning. Ni balik kepada gerai yang aku cakap lauk dah habis tadi tu. Nak kena tunggu. Aku pusing balik nasi biryani Maksu ni. Ada dah lauk dia. So dapatlah lauk tu. Ni kata rezeki. Aku dah gerak lah tadi. Tapi pusing balik lauk tu dah sampai. Dah aku beli 2 ketul lauk ayam. 1 ketul lauk kambing. Lauk saja. Rehat jap. Penat cakap bulan-bulan puasa ni. VO panjang. Ini roti john ni best in town kat Nilai. Dia punya best. Mungkin kalau aku pergi Nilai baru aku beli. Lagi dekat Nilai tu. Pizza aku dah siap sebenarnya. Saja lepak sini. Tengok dia buat pizza sikit. Lepas tu dia suruh ambil pizza kat sana. So pizza tu dah ready dah. Aku dah pusing-pusing. 3 kali dah aku pusing-pusing tu So lagu otak tu dah ada nama kakak dia. Share je betul ya Ari. Okay, dah dapat pizza aku berserta dengan dia dah ready aku punya sambal tadi. 82 kilometers later. Aku rasa lipstick aku yang nude ni kan, kalau dalam kamera je macam tak nampak sangat. Macam mana aku nak bagi nampak? Tapi tak apalah sebab nak makan lah kan. Dah buka puasa dah. Aku rasa bau aku ni ada bau murtabak, bau roti john kat baju melekat. Dia kan berbumbung macam tu. So dia tertutup. Asap-asap tu semua berkeliaran dalam kemah tu juga. Kuat pula tu rasanya. Okay, air kosong dah. Kita dengan mana aku punya air tadi. Ini kira bazar Ramadan ketiga lah yang aku pergi tahun ni. Dan aku rasa yang ni paling banyak kos aku keluarkan. Sebab pizza kan. Beli. Aku tak jumpa dah tempat mana ada bazar Ramadan ada pizza. Before ni macam tak pernah jumpa. So aku baru jumpa kat sini first time. That's why aku beli tadi. Masuk-masuk beli tu dulu. Tapi aku nak minum air dulu. Dah siap ambil gelas lah. Sebab dia dalam paket macam ni.
Sebab kat gerai ni dia ada macam beberapa air buah lah. Aku tak jual gerai-gerai lain tu macam tak tahulah kenapa beli kat sini. Rezeki dia lah ke? Sebab banyak jual air balang. Sebab dia juga aku beli. Dia macam dia tulis situ must try watermelon dengan mango. So aku try mango. Dia tak lagi straw Okay, tak apa sebab ada gelas. Sebenarnya aku agak doubt kalau nak beli air dalam yang terus bungkus. Sebab aku takut dia punya ais tu cair. So air tu akan tawar. So aku macam kurang lah sikit sebenarnya kalau air terus bungkus macam ni. Tapi ni aku tak rasa lagi. Jangan judge lagi. Terasa air mangga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lampu pasang ni. Tak cerah lagi, tahulah. Just nice. Tak tawar. Walaupun dah sekali dengan ais. Rasa mangga, lemak-lemak manis tu. Macam ada sari pati mangga dalam tu. Aku selalu makan ni dulu sebab aku tengok dia punya minyak ni risau juga. Yang ni pula nak melekat dah apa dah. Cuma tu lah, dia punya minyak tu macam banyak betul ni. Melekit-lekit. Aku ambil 2 daging, 2 ayam. 2 daging, 2 ayam. And then harga dia RM5. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Minyak sangat. Tapi kalau samosa kan what do you expect? Dia rangup. Dalam tu lembut lah isi dia tu. Sedap sebenarnya. Dalam tu memang rasa isi dia manis. Kat luar rangup. Sedap lah. Cuma minyak dia jadi engkau. Siapa aku tahu lah. Masa tu ayam, masa tu daging. Kan aku dah campur. Makan je lah. Bismillah. Kulit samosa insaf ni pun sedap sebenarnya. Macam rangup. Yang nipis. Taruh tepi pasal minyak. Actually ni sedap. Tahu lah yang ni daging ke ayam. Ambil je lah. Try dulu. Bismillah. Sekejap, tengah loading. So, sama je. Dia ada isi dalam ni. Cuma aku tak detect apa dia. Ni ada part-partnya rasa liat sikit kulit dia. Tadi semua okey. Ada kentang ni. Aku jumpa lagi mana daging ataupun ayamnya. Ni aku terus buka tengah. Ada kentang. Aku tak jumpa tu gimana daging, mana ayamnya. Tapi tak apalah, okey je. Ni kot daging. Aku rasa aku jumpa daging. Macam jadi aku tu. Aku jumpa daging. Tu je, lain tadi kentang. Betul aku kenyang makan samosa je sebab aku cari kat mana daging dengan ayam dia. Oh yeah. Jadi dia okey je. Sedap je rasa je. Tapi mana daging mana ayam aku tak jumpa. Tapi kentang je pun layan je. Okay, aku simpan yang paling best, paling last. Sebab yang paling banyak makan modal hari ni. Tapi aku masuk tu aku nampak je dulu. Dan sebelum ni aku pergi bazar Ramadan lain tak ada. Dia jual pizza. So walaupun dia besar, aku beli juga. Sebab dia tak jual yang kecil lah. Kalau dia kecil RM20, okey lah sikit. Ni tak nampak aku dah. Ni besar dan dia kata yang ni best seller. Dan sos putih ni homemade. And masa aku nak gerak ke kereta tadi, aku rasa aku nampak dia punya kedai kot. Kalau tak bazar Ramadan jual kat situ. Selalu makan pizza panas-panas kan. Makan sejuk. Macam mana ni? Atasnya ada pepperoni, bawang. Nanas ke tu? Tak nampak. Macam nanas. Makanlah, bismillah. Okay, sedap. Satu kotak ni RM38 tadi rasanya. Ke 39. Setakat aku makan tadi masih lembut. Walaupun aku macam lembut lagi ke pizza ni kan. Sebab dah sejuk. Tapi okey. Sekejap. Bismillah. Rasanya pizza ni masam-masam menenas tu. Manis. Sensation. Tapi aku suka dia punya dough. Sangat lembut. Aku gigit dapat bawang saja je. Kalau makan pizza kan kalau sejuk tak sedap kan. Dia jadi liat. Dough dia tak best. Dia sebenarnya sedap lagi weh. Aku cakap macam ni bukan sebab yang buat pizza tu kenal aku. Dia pun sejam tadi nak tunggu review. Tapi it's good. Dia lah angin-angin sikit emang cepat dia bakar kan. So nampak lah kesan-kesan ni. Tapi sedap. Kalau pergi untuk makan dengan family, belilah dek. Dah dekat rupanya macam ni lah. Aku tunjuk dekat ni kan. Tak nak bawa kotak ni ke depan. Yang pepperoni-nya dia dah potong. Dia dah potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah potong 8.
RM39 worth it lah. Untuk makan berbuka puasa bersama keluarga. Okay apa? Cuma aku tak jumpa lagi chicken dekat pizza ni. Makan je chicken ke? Ke chicken pepperoni? Tapi pizza ni sedap, legit. No doubt. Oh, lagi satu lah. Aku beli kedai pizza juga. Sama tempe. Sama kentang. Sekejap. Dia seal pula lah. Macam nak buka Aku tak perasan dia seal tadi. Kau tak kena buka awal. Ini memang company dia punya ke orang letak Sebab siap seal lagi ni. Macam jual pizza tiba-tiba. Ni pun. Daripada pizza tiba-tiba ada sambal kentang kat sini. Kalau okey, korang boleh beli juga buat lauk sahur. Sedap makan nasi kosong ni. Aku expect kalau liat ke apa kan. Tidak adik. Crunchy lah. Senang masuk mulut dia makan. And then dia punya and then sambal dia tu. Sambal kentang kan. Dia punya sambal tu memang terasa betul. Menyeluruh. Sedap. Dalam ada kentang, kacang. Ikan bilis ada. Tak nampak pun. Tapi sedap. Kau ratah saja pun tak apa. Kalau pizza ni makanan ni trusted. Boleh beli. Oh yeah. Okay, sampai aku nak katakan aku beli pizza slice aku ni. Just nak cakap thank you for watching as usual. Kalau korang nak pergi, nak suruh aku pergi bazar Ramadan mana pula. Aku tak suruh aku pergi bazar Ramadan mana-mana. Adalah ada. Tapi aku tak pergi. Aku biar aku nak pergi dulu. Komen je lah kat bawah. Nanti aku baca je. And thank you for watching. Jumpa lagi dalam next video. Nak habiskan pizza dulu. Kita buka puasa. Kita nak solat maghrib pula. Thank you. Bye-bye.